Day 5 mid-sem break. Hari ni I nak buat sos garlic yang dimakan dengan wrap. Senang je, mayonis, garlic yang dah digoreng, lepas tu gaul-gaul dengan chili powder, boom, siap. Lepas tu kita ambil adik air sekejap, and then orang datang nak tengok rumah. Lepas tu kita continue masak, and then ini dia punya isi ayam. Ada yang bakar, ada yang digoreng. Bakar ni ayam bakar terlebih bakar jadi dia kecil. Lepas tu ayam gunting ni you all tahulah nak tabur apa kan, chili powder. Lepas tu kita pun wrap. Lepas tu kita sapu-sapu mayonis garlic powder tu dekat wrap. Lepas tu kita letak isi ayam yang dah bakar tadi. Mayonis garlic ni korang kena goreng garlic tu sampai dia hangus. Tak bukanlah hangus, tapi perang-perang. Lepas tu blend. Okay, sekarang dah siap. Kita bakar pan, and then kita pun bakar kita punya roti wrap. Oh, ni sos ni. Lepas I dah potong wrap tu, I ingatkan makan separuh tu orang akan lapar lagi. Sebab tu lah I buat chicken popcorn. Rupa-rupanya makan separuh wrap ni pun dah kenyang.